kita tak ada banyak masa. Boy akan cerita sekarang. Brookhaven dah jadi ais. Kedai makan jadi ais. Balai polis jadi ais. Sekolah pun dah jadi ais. Cuaca tiba-tiba jadi sangat sejuk sampai manusia pun jadi ais. Tapi kami berdua selamat sebab kami pakai perisai istimewa ni. Perisai ni lindungi kami dari jadi ais. Sekarang Yen, Ikhwan dan Bliss dalam bahaya. Mereka ada di stesen minyak Brookhaven. Tak lama lagi mereka pun akan jadi ais. Jadi kami kena cepat. Kami kena pergi ke sana dan bagi perisai ni kepada mereka sebelum mereka bertukar jadi ais. Boy, angin terlalu kuat. Kita tak boleh terbang. Kalau macam tu, kita jalan kaki. Jom. Perjalanan sangat jauh. Sempat ke kami selamatkan Yen dan kawan-kawan sebelum mereka bertukar jadi ais. Tengok tu. Itu kan Bigfoot. Bigfoot ialah sejenis anomali ais. Dia tinggal di kawasan yang sangat sejuk. Macam mana kita nak lalu kawasan ni? Jangan risau. Boy ada idea. Jom ikut Boy. Apa kata kita guna kotak ni? Kita dua boleh menyorok dalam kotak ni. Lepas tu, kita jalan perlahan-lahan. Bigfoot tu tak nampak kita. Jadi dia tak akan kejar kita. Wah, idea tu memang bagus. Ayo, kita mula sekarang. Kita dah masuk dalam kotak. Jom jalan perlahan-lahan. Tengok, Bigfoot tu tak nampak kita. Yay, kita dah selamat. Kita berjaya lepas kawasan ni. Aik, kenapa angin jadi kuat sangat ni? Alamak, angin terlalu kuat. Dan kotak ni dah terbang. Cepat lari. Kita pergi bawah sana. Nampaknya Boy tak ada pilihan. Boy kena guna kuasa salju. Rasakan ni. Bagus. Sekarang Bigfoot tu tak boleh bergerak. Mari, kita sambung lari. Kenapa kita tak bergerak ni? Oh tidak, kita rupanya ada dekat kolam renang Brookhaven. Lantai dekat sini sangat licin. Boy, kita kena buat sesuatu. Kuasa awak dah nak hilang. Nanti Bigfoot tu boleh bergerak semula. Cepat, lari lebih laju. Jangan putus asa. Kita kena selamatkan diri. Bahaya, Bigfoot tu dah boleh bergerak semula. Dan dia sedang datang ke sini. Boy, cepat naik atas belakang ejen. Dengan kuasa satria ni, kita boleh bergerak atas lantai licin. Buat masa sekarang, kita menyorok dekat sini. Fuh, selamat. Nasib baik, Bigfoot tu tak nampak kita. Tapi, kita ada masalah lain. Bigfoot tu sedang berdiri dekat pintu masuk. Jadi, kita dah terperangkap dalam ni. Sekarang, giliran Yen pula sambung cerita. Mesti ada yang tanya, kenapa badan kami masih belum jadi ais? Semuanya bermula tadi, masa Brookhaven bertukar jadi ais. Kami bertiga lari masuk ke stesen minyak. Kita kena cari cara supaya badan kita tak jadi ais. Apa kata
kita minum air panas. Jadi, kami pun minum air panas tu supaya badan kami tak sejuk. Tapi sekarang, air panas tu dah nak habis. Kalau tak ada air panas, badan kami akan sejuk dan kami akan bertukar jadi ais. Boy, Agent, cepat selamatkan kami sebelum kami bertukar jadi ais. Baiklah, Agent ada rancangan untuk keluar dari sini. Kita kena alihkan perhatian Bigfoot tu. Dekat depan sana, ada TV. Kalau Agent berjaya, buka TV tu, Bigfoot akan tengok TV tu. Lepas tu, kita boleh keluar. Senyap-senyap. Sekarang, Agent nak guna kuasa override. Dengan kuasa ni, Agent boleh kawal barang elektronik dari jauh. Aha! Berjaya! Agent dah berjaya. Buka TV tu. Korang semua nanti ajak saudara, sepupu, kawan-kawan untuk... kita buat pool Okay. Bigfoot tu tengah tengok TV. Ini peluang kita untuk keluar dari sini. Roti canai. Roti telur satu Telur lebih. Okey guys, orang rasa sampai di sini saja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye. Hey yo, what the? Nampaknya Bigfoot tu makin marah. Lari sekarang. Kita selamatkan diri. Kali ni kita masuk dalam kedai runcit. Takutnya Bigfoot tu makin marah. Agent pun dah penat. Agent tak boleh lari lagi. Boy, sekarang kita nak buat apa? Boy, awak dekat mana? Boy, awak buat apa tu? Boy dah jumpa cara untuk selamat dari Bigfoot. Kita guna ni. Ini apa? Ini adalah pisang yang diikat dekat belon. Bigfoot tu suka makan pisang. Jadi, kita ikat pisang dekat belon. Kemudian, kita buat belon tu terbang jauh. Bigfoot tu akan kejar belon dan dia akan pergi jauh dari sini. Maksudnya, lepas ni, dia tak ganggu kita lagi. Ya betul tu. Sekarang, Boy nak lepaskan belon ni. Mari kita tengok apa yang jadi. Perlahan-lahan, belon ni terbang ke atas. Bigfoot tu kejar belon sebab dia nak ambil pisang tu. Rancangan kita berjalan dengan lancar. Bigfoot tu dah pergi jauh. Kita tak perlu risau lagi. Agent, cepat. Kita kena selamatkan Yen. Kita kena pakaikan dia. Perisai ni sebelum badan dia jadi ais. Jom. Yen, tunggu. Kami dah nak sampai. Boy, Agent, terima kasih sebab dah cuba selamatkan Yen. Tapi Yen dah tak kuat. Badan Yen sejuk sangat. Selamat tinggal ya. Yen, buka mata. Jangan mengalah. Pakai perisai ni. Nasib baik. Kita sempat selamatkan mereka. Terima kasih sebab selamatkan kami. Kalau tak ada awak berdua, mungkin kami dah jadi ais. Selamat kembali, Yen. Tapi misi kita belum habis lagi. Seluruh Brookhaven dah jadi ais. Dan cuma kita berlima yang selamat. Mampukah kita terus bertahan? Dan siapa musuh kita kali ini? Ini pengembaraan baru. Brookhaven, bencana ais. Bersambung. Tekan sini sebelum terlambat.